Walaupun kualitas pejabat harga tetap rakyat ya rakyat. Yang masuk masuk kacamata dulu murah raya. Apa mau ini? Nah, masuk lewat tu pun dia nak kata. Mana tak boleh ini semena silap semena tak boleh. Kain rokok. Maka di lopekan ni jak betul ni kalan betul hanya sulit-sulit tanya orang belum belum puasa lagi nyo. Jadi tu era yang kerikanya ni. Jadi banyak level macam kayu. Wah tidak ramai. Punya macam mana? Betul macam ni lah sulit dulu lagi mana do yang tu mana bela-bela. Bere. Yang tu ni jelebak ni jakrong cukup lagak-lagak gorden kena beranaya. Baik sampai melala gorden. Ya Allah tu kan tu. Cuma RM25 sekarang. Daripada tajam gorden di macam jampan kai pengut di gorden mak acok di juta lebih. Ai macam di nak yo. Yang di kandang berotak kan ada pekerjaan apa boleh. Tak bijak ipam yo. Buat macam tu macam lah. Tengok lagi nanti tu mah. Yang tu ni gorden Sabah hukum bekas belah ayah anak pik kabun ni nampak kalau dah mulut sen beton lah cantik. Anjur tengok yang Sabah hukum bekas dah kumpul kabun di gorden RM25 dah hebat dulu sen. Ai mampu hukum lagak-lagak lah jumpa kuih Masya Allah hukum blok kita lagi waktu ini sampai je. Malu wah minta lang talaga diberi sultan alah mahal pala na pegang orang pilihan sultan dia tu bakal bapak sultan na ini gimana pak mudah pilih nasib baik oh mana labangnya nanti kadang iwi kau RM25 Tempur ke labang benar tu Rupiah kilo Ira ni nak tumpu hancur di je biar mentang jalan mentang laki mentang anak mata dia dah hancur dah minta sedekah haji wihan banyak ada itu ngau pada nak udejak macam preman waktu itu kayak itu jatuh matopi yang kepegang yang harus tabasmi dengan lagi haji wi yang minta sedekah di masa itu orang minta sedekah betul-betul kurung putih haji orang anak kerja yang kerja tu kata Malaysia kau kumpul negeri teman kami kita anak lelaki Iji pada lelaki tanya minta bi dah pegang tunggu don mantap kerja baik dia minta sedekah bak don ni lah ya yang keluar laju segera dilangkah dalam berhubung barang-barang baru yang kuno tidak mau ya